Tak suka lah bos ni. Naughty ke? Yelah, hari-hari nak OT. Semalam OT, hari ni pun nak OT. Leceh kan? Kalau kau ada hal lain, kau belah je. Kalau akulah, dah lama aku berhenti tempat macam ni. Kai okey ke Kai? Bos, okey je. Anis tak dapat OT malam ni. Dia banyak hal lain. Jangan risau, saya boleh. Saya utamakan company. Oh, bagus Kai. Anis, kena jadi macam Kai, rajin macam Kai. Stres lah dengan customer ni. Dah tak bagi dokumen. Ingat apa? Pos laju. Lah, kenapa ni? Ni lah klien ni. Dah tak bagi dokumen, lepas tu menekan-nekan pula. Klien macam ni, kau tak payah layan. Tengok sikit nama dia. Tu, Tak payah layan. Kau blue-tickkan je. Hello, Cik Rojo Oreo. Ni Cik ada pending dokumen kan? Bila Cik nak hantar? Oh, Cik busy. Oh, iyalah. Kawan saya Aisyah tu dia suka menekan-nekan. Tak apa, nanti Cik submit je dokumen kat saya. Saya okey je tunggu. Kalau dengan saya, cepat je saya semak nanti. Kalau dengan Aisyah tu, slow.